Assalamualaikum, kembali lagi ke channel kami. Masih pada siapa yang masih menonton vlog kami sampai ke episod tu lah. Episod kono. Macam Nangga TV lah pula kan. So kami keluar tu sebab rumah sedai. Tengoklah kita yang sidaknya tengah malah nyala tek apa ngorek-ngorek ndak paip ya. Pakai atau perpaipan baru lah. Jadi disebabkan saya dah air teh, so kami plan nak lepak luar lah. Lepak dekat macam tu biasa, dekat Zeus. So kami pilih yang dekat. Kita lepak dekat Zeus di Bollywood ya, dekat Tanjung Batu ya. So si jauh lah. Itulah kami punya pemandangan hari-hari jika melalui jalan pantai tu. Alhamdulillah diberikan rezeki untuk melihat pemandangan indah. Okey. Tapi sebelumnya kami nak pergi ke pergi ke pasar dulu tu mencari bandage untuk kami pun terapi apa tu special needs kids lah. Bandage yalah untuk deep pressure therapy. So untuk kami ialah kami apa lagi belakangan kami punya klien disebabkannya si jadi nak datang ke. So ialah kita set temu janji pada hari lain. Okay, jom kita pergi ke farmasi tu. Farmasi Apro namanya. Malas nak pergi ke Medan Jaya saya. Medan Jaya saya ada juga farmasi Apro. Cuma ialah susah nak parking dengan berdedat gila kereta di sana. Tapi macam saya dah je tu. Macam saya dah je bandage tu. So kami mau yang ukuran silap kami 4.5 kah. Dia lupa dah. Tapi yang pastinya sip panjang gila dan sip pendek. Sip bukan sip panjang. Si lebar gila dan si jodnya kurus gila. Faham sih? Masih faham saya apalah. Tengah je lah mek ngapak. So disebabkan saya ada bandage ya. Saya apalah. Kelaklah mikirnya. Yang penting kita ke Bollywood kata. Kami plan nak minum matcha lah kelak. Lama dah si minum matcha strawberry. Dah rasa dah digubuk je rasa tu. Jom. Yalah bestnya apa dekat Bintulu tu mostly mallnya main scan je. Saya dah pakai tiket parking lah saya dah. Okay, let's go. Masya Allah banyaknya orang. Hai. Apa Mita? Sehat, sehat deh. Alhamdulillah sehat. Ketemu dah. Masuk enggak tuh Apa ya? kamera? Makin Okay, Mama. Mau sampai, Mek? Okay, Mama. Okey, tadi dapat ikut sapa dengannya salah seorang klien kami dulu. Nampaknya ada pertandingan nyanyian Cina tu. Xiao xi xi xiao, xiao xi xi xi. Sekatiku je. Alhamdulillah. Okay, kita dah sampai ke Zeus. Okay, air mek dah siap. Cepatnya siap. Mana? Dia buat laju. Tak apa.
Tisu habis kah? Tisu. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah. Aduh. Bismillah. Ya ampun, banyak barang. Alhamdulillah. Kami mak dengan ayah pergi situ untuk kiranya ialah masjid yang terdekat dekat Kidulong situ. So kalau yang dekat Api Asia pun saya ada air, so mungkin ke situ tiada air, jadi situ jejas lah. Yang apa tu, sidak kontraktor yang mula perbaikan baru. So dari maret lah sini ni lah ya, ada macam pipe pecah ke apa ke situ. Jadi alhamdulillah dekat masjid tu ada air dan diberi izin untuk solat dekat masjid tu. Alhamdulillah. Kepas kepus nyawa amik. Aduh. Okey. Alhamdulillah dah siap solat. So kita udah sini lagi kata kita ikut bos kami ayah lah. Situ sini ayah membak min mata hitamnya. Wah, Akbar. Aduh mak, aduh ya Rabbi, lupa basah selipar tu. Macam ni tu.
Ada tisu sikit. Aduh. Ada tisu ke ya? Tisu kering. Basah selipar ya. Ambil uduk tak. Ada ke ya? Kan tisu kering. Ngelap apa ya? Ngelap selipar. Sedekah. Kan selipar basah kena yang ambil air uduk tak. Oh, Di atas aja nak. dekat dalam ya. Nah, apa kaki kan? Nah, Tok, tolak Pak Ayah pakai apa tok? ngelap apa? Datang ke mana? Sedekah. Enggak ada. Iya, mana? Kan yang basah kah? Kau mama ada. Mak ada tisu kering ke mak? Tisu kering. Oh. Iya. Bismillah. 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 Tutup sini mak. Dalam. Luar lah, luar buangin. Wajahnya ada mak. Green tea tin. Dia tak ada. Sip. Allahu Akbar. Bismillah. Tengok ayah kami macam ni. Nam.